Alang-alang simpan emas biar sampai jadi kaya. Itu adalah pesan mentor saya. Nak jadi kaya kena menyimpan. Bukannya buat pelaburan. Ramai sekarang terjerat sebab nakkan dapat untung yang besar dalam masa yang singkat. Sanggup nak all in duit mereka untuk buat pelaburan yang menjanjikan mungkin keuntungan yang tinggi. Tapi hakikatnya hanya memakan diri dan pelaburan tu mungkin meleburkan duit anda sahaja. Jadi nak jadi kaya kena buat apa? Kena menyimpan. Konsistenlah menyimpan. Mungkin nak start dengan simpanan yang sedikit. Okay, startlah RM100 dulu. Okay, kalau tak mampu sangat, simpanlah RM10, RM50. Yang penting konsisten. Kalau rasa simpan duit tak jadi-jadi, kita alihkan kepada simpan emas. Sebab ramai yang dah simpan emas, dia boleh kawal diri daripada berbelanja benda yang tak bagus dan dah tambah simpanan. Dulu tak ada simpanan RM1,000, sekarang dah ada simpanan RM10,000. Jadi kalau anda nak ada simpanan yang peace of mind, yang boleh jadikan konsisten, boleh DM Darwis untuk dapatkan next step. Bye.